Oh, kita pergi tempat selesa dah ni. Pusing. Pakai ikhtiar. Terima kasihlah belakang ke kapung. Mi hak telefon kabeh. Setelah menerima panggilan daripada seorang Korea masjid di daerah ini, Abe bergegas ke sini untuk membantu seorang warga tua yang tidak diketahui asal usulnya. Sebelum ini, Pak Cik ini dibantu oleh Korea masjid di sini. Dia duduk rumah kecil ni ke, Ming? Dia duduk rumah kecil ni ke? Rumah ni? Okay, Abe dah sampai. Abe nak tengok orang tua yang bedridden, bersorangan, tak ada keluarga, mualaf. Bersama Abe sebentar untuk kita lihat keadaan Pak Cik yang Abe maksudkan ini. Dia duduk sini? Oh, pakai seluar dah? Pakai kain dah? Inilah warga tua terlantar yang Abe maksudkan. Lama mana dah? Lama mana dah? Banyak tahun dah JKM katakan dah? JKM boleh lah bantu dia. Budak bukan masalah bantu bulan ni dia. Ambil dia awak gidung. Ha? Dia kata tak ada kosong. Tak ada kosong ke? JKM dung tak ada kosong ke? Dung. Saya dia. Ha? Untuk diam dulu. Lepas masjid tanggung dia ni. Masjid Si bubul eh? bayar kau orang jaga dia. Oh, je bayar. Bila kita. Oh, bila sini lah. Bila sini. Jadi kami mengsorak siapa nak jaga dia. Dulu waktu dia mula-mula kena stroke ni. Masuk wak, lepas tu balik tu duduk untuk mulu. Untuk mulu jaga dia 3 bulan. Tok ngulu sini lah. Tok ngulu bergedai. Jaga dia 3 bulan. 3 bulan. Lepas tu Tok ngulu jaga. Iyalah betul Tok ngulu pun ada keluarga dia. Pergi sepeta. Dia nak pergi sepeta. Sepeta pun dah dia boleh discharge. Boleh balik. Jadi sepeta suruh ambil. Suruh ambil balik lah. Lepas tu, dia kata saya. Suruh ambil, ambil keluar pergi kat mana. Lepas sepeta kata, mari dia pada mana? Mari daripada sini lah. Dia ada rumah sini. Pasar dia sini. Dia tahu dia pasar tu lah. Sepeta? Sepeta kan? Sepeta, kita sedar ke sepeta ni ada jabatan sosial dia. Lepas tu dia kata, kita tak boleh nak tunggu lama sini dia kata. Tak boleh nak sehat lama sepeta. Oh, pernah peta. Peta jeli. Dia keluarga dia mana? Warga tak tahu asal-usul. Dia asal daripada Pegok. Dia Patah Remi. Patah Remi? Oh, dia Patah Remi. Lepas tu dia main kerja Somel. Islam dia tu di Somel ni lah. Somel sini lah? Dia masuk dia Islam tu sudah tak ada dah di kapung ni. IC dia ada? Dia orang ada IC lah. Memang ada. Asal Patah Remi? Patah Remi kau air tawar. Jok mana dia punya Air tawar. Patah Remi dia tanya dia dulu masa dia sihat tu. Patah Remi Nama apa dia? Muhammad Asing. Asing Chong. Muhammad Hasim Chong. Bukan Chong ni Chang. Chong. CHUNG ni. Chong. Kalau tahun 52 tu 3 apa? Umur 73. Ada masih Islam 30 tahun dah? Tak. Tak apa lagi. Dia kerja Somel dulu dia. baru mau masuk pergi atas pak swasta lah. Kota Baru. Habis bayar lah boleh-boleh. Tak payah bangun lah dulu. Tak payah bangun, tak payah bangun. Tak payah bangun. Oh, tak payah dia duduk lah. Dah. Duduk situ molek sikit. Jaga pak molek. Dah. Nanti kita mari ambil dengan ambulan. Boleh. Boleh dah? Kita duduk situ dah? Oh, tak payah dia tu? Boleh dah? Habis mari ambil dengan ambulan tu boleh bawa dengan kereta ni. Tak apa, tak ada turun. Tak ada turun lah, tak ada turun. Duduk situ je. Jom kita pergi JKM lah. Habis pergi JKM dah? Nanti habis mari ambil. Kita nak lesah banjir ni. Takut dia tutup. Okey, beres. Let's go. Abang terus bergegas ke JKM daerah Jeli untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan Pak Cik Hasim Chan.
Habis dah pun sampai ke JKM Jeli. Terima kasih di atas kerjasama daripada pihak JKM Jeli. Menurut pihak JKM Jeli, tiada kekosongan buat masa ini di JKM Dungun yang menempatkan warga tua yang bedridden. Abe terpaksa buat keputusan segera untuk memindahkan Pak Cik Hasim Chan ke pusat warga tua swasta di Bandar Kota Baru. Singgah solat sebentar sementara menunggu ambulan daripada Pasir Putih untuk sampai ke sini lebih kurang 2 jam. 2 jam menunggu, alhamdulillah, ambulan daripada Tengku Haris Tim yang bertolak daripada Pasir Putih sampai dengan selamat. Ambulan sana, ambulan depan, ambulan masuk depan terus. Depan. Tok Ngulu deh. Terima kasih Tok Ngulu. Aku orang kampung ni, orang sejik ni. Belakang. Muluk lah dunia ni. Muhammad Dunia? Tak ada apa dah lah. Nama dia dunia dah. Nama Muhammad Dunia dah. Untuk bila pergi makan nasi. Tak apalah. Tunggu ini tua beres. Beres. Mek, pempos. Payah ambil pempos. Nama kucing dalam ni makan. Apa ada? Oh, ada pempos. Ada dah. Pempos banyak. Yang Tak apa, ada dah. Pempos dia ada dah. Oh, ada pempos dah. Oh. Tak pakai baju ni. Tak pakai baju. Oh, tak bela tak baju. Oh, wangi molek Terima kasihlah Tok Bila cara ke dia dah. Jaga orang nak ambil tugas ni. Jaga. Pada pandangan peribadi Abel, sangat sukar untuk kita temui ahli jawatan kuasa dan juga Koryah Masjid seperti Koryah Masjid Kampung Berdang, Jeli, Kelantan. Bangun deh. Masih akak. Biar saya cakap. Orang kerja bang. Boleh naik. Bang. Kita cakap lagi. Naik dulu. Pergi sini. Naik dulu. Apa ke dia tu? Sini. Ini besi punya. Itu dia. Itu aja. Tak ada orang akak dah, kamu tak boleh akak. Biar berdikari kali. Boleh. Nak sapu. Lemah dah ada tolong. Jatuh habis kerja ni kita mai dia luar. Duduk luar sana. Ni Akak pun gemetar. Itu mana? Sini. Tidurlah. Boleh dah tu. Tidur. Baik-baik saya. Ada. Pakai bedak. Wah ini gawe. Duk bila pun nak mandi gabah ni. Siap dah ni. Siap dah budak. Wujud dah tak tahu. Wong ni. Nak saleh. Nak saleh. Kita saleh luar. Kita saleh luar. Kau kapur baru dia tu mak ni. Kapur baru dia hilang. Mana kamu malu? Saleh luar ni. Pusing kepala kau ni. Pusing kepala kau ni. Okey. Hati-hati pusing dulu. Kau kita periksa. Nak ada kaku? Saleh dulu dah. Pak ni enggak. Pak dulu. Sekejap ni. Aku naik geroh ya. 60 gon ini. Makasak. Saleh dulu. Terima kasih dulu. Abang.
Wah, kau kita kau dia. Kau kita balik. Beres sih. Selamat deh. Oh, ya bagus ya kampung sini. Beres sih. Maaf lagi sih. Maaf minta maaf. Minta maaf lagi sih. Okey. Sabar. Kita pergi tempat dia selesa sikit. Biar ada masa ke dia. Oh, kita pergi tempat selesa dah ni. Pusing. Kita pakai ikhtiar. Terima kasihlah belakang ke kampung. Mi hak telefon kabeh. Terima kasih banyak belakang Tik Meh. Ni lah. Bagus orang berada ni. Kampung ni rahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wakil duit dia daripada PPN daripada Tok Ngulu hak waktu baru ni. Habis urus lah. Beres. Habis bisa nanti. Lepas tu hak lain tu abang tengok dalam akaun dia tu. Okey. Beres. Terima kasih belakang dah. Kalau tak Terima kasih banyak. banyak-banyak. Terima kasih banyak. Kita pun banyak-banyak. Nanti habis apa? Habis wisan tu. Di sana. Habis wisan tu. Abang, saya sudah bagi. Saya sudah bagi abang. Habis wisan nanti. Abang di sana. Okey, Sing, tidur. Terima kasih. Maaf aku etek. Dah. Aku etek dah. Berapa lama pego dia? Rindu sikit lagi tak? Sabar. InsyaAllah. Kampung yang dirahmati Allah. Kampung Berdang, Jeli. Bagi pempos dia kat tu. Ada. Mari bagi pempos dia tu. Ambil dah. Pakai dia 2 kotak. Jauh. Kaki dia bukan kecil manis, dia buruk. Oh, kena ketik benda kaki dia ni. Ni makan dia ni. Tisu basah. Belum tak mana kan ni? Tak mana. Tok lain tu. Tak talap tak apa ni. Kena akak kau tu. Lepas. Jangan duk jerit, Sing. Orang kampung membantu. Lari. Sing semak ni. Bilal masjid. Bedak. Kena ngapa dulu. Tok Bila atas sikit kan ni? Dia pengasuh lama ni nak boleh dia pengasuh. Tok Bila ni lah duk ngasuh naik bulan ni. Jadi dah yang mengasuh. Tapi taat Tok Bila ni. Tengok kita Tok Bila. Tok Bila ni lah duk ngasuh dia naik bulannya. Orang nak tengok muka Tok Bila. Mau dapat barang. Boleh ya? Basuh ambil dia boleh. Beres. Sebab habis kena sampai Kota Baru. Pukul 9 tu kena ada di Astro. Dah, terima kasih banyak dah. Sama-sama. Mi mana Mi? Ada. Terima kasih banyaklah aku dah. Okey, sama. Jumpa mula beres. Beres Tok Bila dah. Allahu Akbar. Alhamdulillah selesai kes Pak Cik ni. Abang ucapkan terima kasih kepada penduduk Kampung Berdang sebenarnya. Abang pun rasa terharu jugalah dengan kebaikan Tok Bila ni. Dan juga orang kampung, sebab susah kita nak jumpa orang-orang kampung seperti ni. So, insyaAllah Kampung Berdang dirahmati Allah. InsyaAllah. Jom. Ambulan dipandu sendiri oleh Tengku Haris dan Abel bersama Tengku Haris dalam perjalanan ke Kota Baru. Perjalanan daripada Jeli ke Kota Baru akan mengambil masa lebih kurang 2 jam 30 minit. Tak apa. Habis sampai dah di rumah. Rumah apa ni? Warga pusat jaga. Pusat jaga orang tua. Oh, bukan KJN ni pun bayar ni. Comel. Bonda mana bonda? Bonda dah. Bonda anda dah? Siapa dah kita? Kita siapa dah ni? Tengok comel gitu. Nah. Beres lah. Boleh kok? Mana telefon habis lagi? Oh ni. Nah. Sudah sampai. Kaki dia ni. Bukan Cimani. Dia borok kena ketik kau gapo ke ni? Tak ada rekod hospital lagi. Tak ada.
Dia tak ada macam mana hantu beg dia. Belah comel pak tu. Ada saing dalam dia. Ada saing dah, Mek. Mana lagi? Mari ambil dia berjeli. Berkedai tu. Mari melawak nak pergi ke JKM sebenarnya. JKM tak ada tempat. Asing lah mudah tu. Ayah sing lah, ayah sing. Ayah sing dengan Cina Mu'allah. Ambil dokumen dia, IC dia dekat situ. Pilih tu. Lepas dia dia masuk. Bau juga kaki dia ni. Ada bau tak? Ada bau. Sikit ada. Tidak sikit ada lah, banyak ada. Jangan disiung lah. Lepas ke? Boleh. Naik jok tu sikit. Nanti apa tarik sikit. Nanti. Tarik tu sikit. Tarik ni. Kaki sana. Boleh nanti abang ambil. Nanti abang ambil. Piyuh ni. Makan belakang dah dia mana ni? Makan tu. Tak maghrib kita pergi makan. Boleh turun dia lagi? Ni piyuh ni. Boleh? Nanti. Boleh pun dah. Tapak dulu. Nanti. Boleh pijak kaki? Pijak. Tapak dah. Boleh tak? Boleh? Boleh, sayang? Boleh Pak Seng? Nanti. Dia mau dekat tu? Mana? Takut bergolek. Sayang. Dia dekat tu. Dia kaki tu. Sekejap. Tunggu punggung, sayang. Turun punggung. Lurus sikit. Turun kaki tu. Bagus, sayang. Boleh? Boleh jejak kaki. Boleh jejak. Nanti bawa ni. Saya bawa nanti. Allah. Duduk. Duduk. Okey. Tempe duit tak tinggal. Dia bagus lah ke? Dia bagus. Bilik baru. Dia bagus. Tak dua ni lah. Duit dia ni habis tinggal ke bondo lah. Tak boleh hilang pakai. Jangan. Nanti tukar ke selimut lain. Selimut dah. Ni selimut ambulan ni. Dekat selimut lain. Selamat dah Pak Seng dah. Pijak kaki dia. Selamat dah lah duduk sini. Boleh serik kaki? Boleh. Boleh. Nanti beg semua serah kat dia pegang. Dia duduk sini. Tak payah susu. Air susu, Seng. Tak apa, ubi kau bondo tu. Ubi kau jumpa dengan bondo sekejap lagi. Makan rokok lu. Pegang basah. Berapa orang Semua. Di dalam bilik ini ada seorang remaja yang cacat kekal kerana kemalangan dan ia tidak mampu dijaga oleh ibunya, maka tanggungjawab itu telah digalas oleh bonda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa pula sini kan. Ni lebih kuat tempat pun buat hijau ni. Ni. Tu ayat kacang ai. Bukan cala-cala orang bukan gini ni. Marilah bonda nak wakil kau nak gido ni. Inilah bonda, wanita kental dan hebat yang menyediakan pusat penjagaan warga emas terlantar di Kota Baru, Kelantan.